Tadi ada kawan saya seorang ni, dia tunjuk saya satu surat. Dalam surat tu dia tulis Mutual Separation Agreement. Ataupun dalam erti kata mudah dia, Mutual Separation Scheme lah yang kita biasa dengar kan. Korang pernah dengar tak? Mutual Separation Scheme ataupun MSS. Kalau korang pernah dengar, okey, bagi tahu dekat dalam ruangan komen. Bagi tahu saya apa yang korang faham dengan MSS. Okey. So berbalik kepada surat tadi tu, saya pun bacalah surat tu. Dia tulis Mutual Separation Agreement. Dia kata dalam tu merujuk kepada kontrak perkhidmatan anda dengan syarikat. Kedua-dua belah pihak boleh menamakan kontrak perkhidmatan ini dengan memberi 2 bulan notis. Oleh itu syarikat memberi anda notis berhenti kerja selama 2 bulan. Anda dikehendaki bekerja sehingga akhir tempoh notis. Dan sebagai pampasan, syarikat akan membayar gaji terakhir anda dan juga cuti tahunan yang tidak digunakan. Lepas tu dia ada sebut dekat dalam tu, dengan penerimaan ini, penerimaan kira bayaran gaji akhir apa semua, anda tidak lagi boleh membuat apa-apa tuntutan terhadap syarikat dan sebagainya lah. Lepas tu saya pelik juga. Saya tanya dia, kau ada minta ke MSS ni? Dia kata tak ada, tak minta pun. So saya tanyalah, macam mana dia boleh bagi surat ni? Dia kata entah, syarikat bagi je surat tu. So nombor satu, definitely ini bukan mutual separation agreement. Mutual separation ni maknanya kedua-duanya bersetuju. Okay, saya tanya, ada tak dia bagi awak ruang untuk negotiate terma pemberhentian ke apa? Dia kata tak ada. So ini bukan mutual separation. Mutual separation maknanya dia sama-sama bersetuju. Dalam kes ini, majikan yang secara sebelah pihak saja yang menamatkan kontrak. So ini bukan mutual separation. Ini adalah pemberhentian kerja oleh majikan. Kedua, syarikat tu kata pampasan ataupun faedahnya adalah bayaran akhir gaji dan juga bayaran cuti tahunan yang tak digunakan. Yang itu ada pemberhentian kerja ataupun tak, memang kena bayar pun, itu dah memang hak pekerja. So itu bukanlah sebagai macam seolah-olah macam benda tu satu faedah pula. Itu bukan faedah, itu memang apa yang pekerja tu layak terima pun. Lepas tu dalam tu pula dia ada sebut kalau dah terima tu tak boleh nak buat apa-apa tuntutan kan. So saya cakap dengan kawan saya, dah jangan sign. Okay? Jangan sign pun agreement tu.